Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Speaker dan saya ingin rakamkan di dalam Dewan yang mulia ini betapa ianya satu penghargaan bagi saya secara pribadi untuk membahas dan kemudian menyokong usaha-usaha untuk pindaan yang sangat signifikan ini. Pindaan ini adalah hasrat yang telah selama ini dikongsi oleh semua pihak di dalam Parlimen, tak kira dari mana-mana parti ataupun daripada mana-mana blok. Kerana apa yang kita lakukan dalam pindaan ini membolehkan satu perkara besar yang diidam-idamkan, yang diperjuangkan selama ini, kerana tanpa pindaan ini kita tidak akan dapat capai satu autonomi seperti mana yang disebutkan oleh rakan senator saya. Dan saya ingin rakamkan juga di sini bahawa konsep separation of power hakikatnya sudah pun ada dalam perlembagaan, di mana kalau kita mengkaji perlembagaan persekutuan, Tuan Speaker, ada dua teras yang membentuk keseluruhan perlembagaan kita. Satu teras pertama ialah apa yang dinamakan sebagai structure and powers, di mana dalam structure and powers itu terkandung di sana satu konsep pemisahan kuasa antara Parlimen, iaitu legislatif, eksekutif dan juga judiciary. Dan itulah hasrat para pendiri negara ini untuk memastikan the concept of the doctrine of separation of power dengan izin dapat berjalan melalui ruh dan semangat perlembagaan itu sendiri. Tapi namun along the way, pada tahun 1993 berlaku di sana satu turnaround yang tanpa disadari merupakan satu kita kata malapetaka bagi konsep ini. Dan waktu itulah kita tengok perjuangan untuk mengembalikan asal semangat 1963 yang dibawa oleh Tunku Abdul Rahman adalah satu perjuangan yang tidak henti-henti. Nah, sekarang hampir, kalau tanya pelibatan saya secara peribadi, hampir 15 tahun lebih saya berada di dalam Dewan ini dan sekarang diberikan penghormatan di dalam Dewan Negara. Saat dan ketika yang kita tunggu-tunggukan itu, sudah pun ada peluang itu di hadapan kita. Tidak ada mana-mana ahli parlimen yang waras yang akan menolak pindaan ini. Kerana kebaikan daripada pindaan ini adalah untuk mereka, bukan untuk orang lain. Ini adalah untuk kita. Bukan sahaja menolak, bahkan mengambil sikap tidak mengundi itu satu malapetaka juga. Kerana mereka seolah-olah menolak kebaikan yang nak dipulangkan kepada mereka. Perdana Menteri yang ada hari ini berapa kali diulang dalam pembentangan beliau bahawa jarang ada Perdana Menteri yang nak kembalikan kuasa dia kepada orang lain, kepada institusi lain. Yang ada sepanjang sejarah, Perdana Menteri nak ambil sebanyak kuasa yang mungkin atas alasan-alasan yang direka-reka. Tapi dalam hal ini, satu perkara besar yang telah berlaku dalam sejarah kita, Perdana Menteri merelakan satu doktrin yang sepatutnya dijunjung dan diangkat oleh setiap kita di sini, iaitu mengembalikan kuasa itu kepada kita secara otonomi. Dan tidak akan berlaku perkara itu tanpa pindaan yang kita sedang berbahas. Kaedah fiqh menyatakan, dengan izin Tuan Speaker, la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tak akan sempurna satu perkara yang wajib, bagus, melainkan dengan kita buat sesuatu yang lain, maka yang kita buat ini menjadi wajib. Sebab itu saya kaget dan heran kenapa di dalam Dewan Rakyat hampir 48, tak silap saya, 57. Oh, terima kasih kerana mengingatkan saya, Tuan Speaker. 57 di kalangan ahli parlimen yang mengambil sikap berkecuali. Saya tak faham selama ini
Kita tuntut supaya parlimen itu impartial, parlimen itu otonomi, parlimen itu bebas. Tiba-tiba ada peluang, macam tu saya kata, tidak ada ahli parlimen di Dewan Rakyat ataupun di Dewan Negara yang waras, bukan untuk menolak, mengambil sikap berkecuali pun tidak wajar. Oleh itu, kita rakamkan di dalam detik yang bersejarah ini kepada generasi yang akan datang. Janganlah ada mana-mana pemimpin yang datang kemudian yang nak ambil balik doktrin ini dan memecahkan doktrin ini, lalu mengambil kuasa. Dan kita khawatir negara ini, kalau ada pemimpin-pemimpin yang begitu, akan membawa kita kepada pemimpin yang diktator, pemimpin yang tidak hormat separation of power, dan jadilah kita dewan yang selama ini disebut sebagai rubber stamp. Dengan itu, saya menyokong Tuan Speaker